Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Okey, mungkin ni video saya ni mungkin panjang sikit lah. Saya nak cerita sikit pasal Avantis yang terbaru ni tahun 2025. Ini yang terbaru lah. Yang terbaru dia ada 3 color, warna purple, ice blue dengan satu lagi saya lupa apa color dia. Okey, ini yang terbaru lah tahun 2025. Sebelum ni saya pernah pakai Avantis tahun 2018 warna biru. Dia warna biru. Kalau nak ikutkan motor ni baru lagi saya pakai, baru 1 bulan 2 hari. Mileage dia pun kurang, baru berapa. Ni lagi satu pasal meter. Ini nanti kita cerita pasal meter. Sebab motor ni kalau nak kata orang tak pakai, banyak orang pakai motor Avantis ni. Tapi tak tahulah kenapa meter ni dia tak upgrade. Tak tahu kenapa dari tahun 2018 sampai 2025. Okey, saya nak cakap pasal Avantis ni. Ini saya tak tahulah atau sama ada semua model ke atau saya punya model saja. Sebab dia punya cover dia pasang ni ada yang tak cun lah, dia kurang rapat. Dia masalah kecil je. Kalau kita tengok dari jauh kita tak pasang pun. Tapi kalau kita tengok dari dekat dari mata kasar akan nampak. Dia punya renggam ni kita buka. Okey. Kita buka. Ini sebelah kanan. Okey, sebelah kanan ni dia lagi nampak terbuka. Macam dia tak balance tau. Dia macam sengit sebelah sini. Sebab sini dia kecil sikit. Yang ni dia terbuka besar. Tak tahu lah sama ada memang dari kilang ni cara pasang dia tak betul ke atau memang dah segini. Kalau dari kilang pasang tak cun, nanti kita buka lah. Kita adjust balik benda ni. Ini pun satu nak terbuka. Nampak genggam dia. Sebelah sana okey, dia rapat. Sebelah sini kalau disebabkan dia pasang tak okey, nanti hari ada masa nanti saya buka tengok, adjust balik, kasih rapat balik, tengok balik. Kalau nak ikutkan dari pengalaman saya pakai Avantis tahun 2018 saya pakai 4 tahun Avantis tu. Keluar tahun 2018 sampai 2022 tak silap. Okay, ini yang kedua. Ini Avantis yang kedua. Saya suka Avantis ni sebab saya ambil lagi Avantis ni. Saya suka design dia. Design dia ni dia nampak gah. Dia nampak garang. Kalau orang cakap dia nampak beke sikit lah. Lepas tu dia lagi satu ni. Dia punya dekat exhaust ni. Okey, dekat exhaust ni yang terbaru ni dia bagus sikit. Sebab dia ada 2 skru, dua bracket. Sini satu dengan bawah ni. Bawah ni satu. Kalau yang jenis model lama tu dia tak ada. Dia hanya satu je. Dia hanya satu bracket je. Kalau yang model baru ni dia ada 2. Itu bagus dia yang model baru ni. Dia ada 2. Cuma kalau model yang baru ni exhaust dia kurang cantik lah. Sebab dia model yang baru ni exhaust dia jenis bulat. Kalau yang lama tu dia nampak handsome sikit lah saya nak cakap. Kalau yang model tahun 2025 ni dia exhaust dia jenis bulat. Nampak comel, macam nampak sangat lah. Motor skuter perempuan punya ini saya dah tukar. Ini saya dah masuk aftermarket, beli dekat Shopee. Okey, ini saya masuk, saya tukar exhaust yang bunyi pom. Okey. Ini nanti bunyi dia sedap. Bunyi dia tak kuat sangat, tak bising sangat. Sedap didengar. Lagi satu kelebihan kalau saya tukar ini, pick up dia ada sikit naik. Bukan dia terus laju, dia skuter lah, dia tetap skuter. Tapi kalau yang pakai yang original punya tu, bila kita kita minyak tu, dia macam lambat sikit pick up dia.
Bila saya pakai ni, dia ada sikit pikat dia, bukan banyak lah, sikit adalah terasa. Bila tukar tu ada terasa perubahan dia. Lagi satu, ini cover saya tak pakai yang ori. Okey, ini cover ni, ini cover tahun 2018 punya. Ni cover ni, dia jenis tajam. Kalau yang terbaru, dia jenis bulat. Dia jenis bulat, comel betul. Comel betul nampak. Sekali dengan exhaust nampak bulat dia. Lagi satu, dia lubang exhaust dia ini, dia kecil. Dia lebih kurang ibu jari lah, kecil. Mungkin sebab tu lah bila kita minyak tu, dia macam dia kurang pick up sikit. Bila pakaian ni, dia pick up tu dia ada sikit. Motor ni saya tak banyak tukar lah, hanya just buat aksesori saja. Aksesori tukarnya exhaust. Lepas tu ini yang original warna hitam. Warna hitam. Ini dah lampu kipas dia warna hitam. Ini saya dah tukar warna clear. Ini chrome emas ni. Lepas tu sikit-sikit lah cover ni. Lepas tu kotak angin. Cover kotak angin saya pun dah tukar smoke. Okay, dah masuk smoke. Yang asal warna hitam lah, semua orang tahulah, semua warna hitam. Yang lain-lain tak ada lagi saya tukar, belum ada lagi. Okay, yang tukar tu cuma ini je. Yang saya tukar ini lampu. Dia asal dia lampu ni warna putih lah, buff biasa. Sekarang saya pakai yang warna biru. Saya ikut dulu motor yang dulu punya. Motor yang dulu, motor yang lama, motor tahun 2018. Okay. Okay, saya masuk yang ni lah, dia jenis berkelip. Yang motor yang pertama saya Avantis dulu pun saya pakai macam ni. Tapi itu saya buat wiring lah, wiring sikit. Yang ni tak perlu lah, sebab sekarang dah banyak dah jual T-tank macam ni yang jenis berkelip-kelip, tinggal pasang saja. Lepas tu inilah, ini kita dah tukar. Ini dah tukar. Next nak tukar ini pula. Nak tukar ini dengan inilah. Kita nak pakai aftermarket punya. Lepas tu next hari kita nak tukar ini pula, color dia. Color warna rim. Ini warna hitam. Mungkin saya nak masuk warna, nak cat dia warna putih atau ikut color yang lama dulu. Avantis saya yang tahun 2018 saya cat dia warna putih dengan warna hijau muda. Hijau muda kalau tak silap lah. Mungkin dua color tu lah saya akan pasang. Nak masukkan dengan body color dia. Kalau warna biru dulu, warna putih dia masuk. Dengan warna hijau tu lah dia masuk warna putih. Kalau yang ni mungkin putih atau itulah. Tapi next time lah, nanti belakang, nanti ada masa baru kita buat lah. Sekarang okay, cakap pasang meter lah. Okay, ini pasang meter. Ini meter, kenapa dia tak upgrade Yamaha? Kenapa? Dari tahun 2018 sampai 2025 sekarang dia masih pakai meter jarum macam ni. Bagi saya tak ada masalah lah, bagi saya. Tapi ini dah tahun 2025, dia masih pakai yang ni. Dari 2018 sampai sekarang dia tak ada perubahan. Total dia motor ni tak ada perubahan langsung. Nak kata enjin ke, sport ring ke, meter ke, lampu ke, contohnya lampu belakang lah. Lampu belakang dia masih pakai buff biasa. Itu tak ada masalah lah bagi saya. Macam signal masih sama, cuma perubahan dia exhaust. Okay, exhaust, cover yang baru. Yang lain semua sama. Kalau nak dibandingkan Avantis 2018 dengan yang ni, 2018 saya pakai yang warna biru, dia tak ada masalah. Nak kata masalah kecil tu ada. Pernah fuse dia putus 2 kali. Sebab saya pernah buat wiring. Mungkin sebab wiring tu lah dia pernah putus 2 kali. Lepas tu belting dia pernah putus
Dua kali. Satu dekat highway, satu masa nak start nak jalan nak pergi kerja. Okey, itu je lah masalah dia. Nak kata masalah lain belum ada lagi lah. Masa Avantis 2018 saya ingat itu lagi lasak lah. Yang ni ikut-ikut yang terbaru ni minta dia lasak lah. Dia tahan lasak lah. Yang penting kita jaga dia. Yang kita penting jaga dia, minyak hitam, minyak gear, kena servis ikut on time. InsyaAllah motor kita pandai jaga, InsyaAllah dia boleh tahan lama. Sebab motor saya yang Avantis dulu, ragam dia itu je. Nak kata dia masalah enjin dalam tu, alhamdulillah tak ada. Tapi motor tu dah tinggal kenangan lah. Avantis yang pertama tu dah tinggal kenangan. Okey, ini yang kedua. Motor ni kita kena pandai jaga itu je lah. Minyak hitam, minyak gear, servis ikut masa dia. Dia boleh, InsyaAllah dia boleh tahan. Okay, cakap pasal meter lagi. Pasal meter ni tak tahulah. Cuba try cari dekat Shopee, Lazada, TikTok. Kita nak tukar yang jenis digital tu tak ada. Tapi yang ada tu untuk motor Solaris je. Itu yang pelik. Motor Solaris tu ada. Kalau motor Solaris dia plug and play. Kalau kita nak pakai meter tu untuk masuk Avantis tu, dia kena modify sikit. Itu dalam ni dia kena potong sikit sebab dia tak ngam. Dia boleh masuk tapi dia bukan plug and play. Dia kena potong, kena ubah sikit. Kalau nak ikutkan, kalau saya jalan atas jalan lah, kebanyakan motor ni Avantis paling banyak nak dibandingkan Solaris. Tapi kenapa diorang tak keluarkan aftermarket punya meter digital untuk Avantis? Kenapa? Kalau ada memang beli punya. Untuk plug and play memang beli punya. Tapi tak ada. Ada untuk Solaris saja. Solaris nak masuk sini boleh, tapi dia kena modify sikit, kena potong, jadi dia tak cun. Dia tak berapa cun. Sebab kalau Solaris, dia tak silap, dia sini dia tak, dia ni dia sambung, dia tak ada ni bahagian ni. Itu sebab itulah bila pasang untuk meter digital Avantis dekat aftermarket tu, dia tak nampak okey. Ada pernah nampak video yang pasang tu, memang nampak cantik gila. Dia pakai digital tu memang cantik gila. Kalau ada Avantis memang beli punya. Sebab ini motor baru lagi, motor baru, nak tukar, nak modify tu, nak potong tu sayang lah, masih sayang lagi. Sebab motor saya ni memang aksesori dia setakat gini sajalah, untuk sedap mata memandang sendiri. Untuk sedapkan mata kita sendirilah sebagai pemilik motor. Mungkin yang lain tak ubah lah. Next, itu sajalah, nak spray ni, sport ring ini nak tukar. Lepas tu nak tukar tayar besar. Avantis yang pertama dulu saya pernah pakai tayar besar, memang sedap. Tapi dia berat sikit lah. Okay, dia berat sikit. Ini nak tukar sebab tayar ni dia 90-80. Betul ke? Dia 90-80 14 Ada juga minat tu nak tukar sport ring aftermarket saiz 14, tapi tak ada hok comel lah. Orang Kelantan kata tak ada hok comel. Jadi nak kata original ni tak cantik-cantik. Kalau boleh nak pakai aftermarket lah, yang cantik sikit. Kalau yang jenis besar saiz berapa? Biasa orang pakai saiz 17, 16, tak minat lah, kurang minat. Ring cantik tapi besar, kurang minat lah. Kalau jenis saya ni suka saiz yang original 14, pakai tayar besar, baru kena dengan motor ni, dengan body dia yang besar, dengan muka dia yang handsome tu. Muka dengan handsome. Sebab tu lah ambil dua kali. Dulu yang pertama 2018 memang sayang gila. Itu motor macam-macam buat. Tak adalah buat tu, bukan maksudnya enjin tu buat, tak ada. Just buat aksesori je, aksesori luar, lampu semua.
Memang sayang gila yang dulu. Ini pun kita buat aksesori biasa je. Okay, ini saya belanja lah bunyi dia. Okay, ini bunyi dia. Bunyi dia memang sedap. Dia tak bising, tak terlalu slow, tengah-tengah. Bunyi dia memang sedap lah. Memang sedap bunyi dia. Bunyi dia memang sedap. Kalau kata siapa-siapa nak pakai ni brand ni, boleh try. Dia plug and play je. Cuma yang tangi pasang tu dia agak susah sikit. Yang belah dalam tu. Okey. Bukan susah sangat, cuma dia agak ketat. Senang cakap dia anak dara. Okey. Dia anak dara. Jadi kena paksa sikit. Ini pun sama. Dia kena paksa sikit baru boleh masuk. Kalau kita tak paksa, dia tak boleh masuk. Dia takkan kacau benda lain. Dia plug and play just terus boleh masuk, boleh pasang. Okay. Sorry kalau video ni agak panjang bagi korang. Cumanya memang bukan masa nak keluarkan dia, bukan tak boleh nak keluarkan motor Y16, Y suku yang baru, bukan tak boleh. Minat juga Y suku, Y16, tapi paling minat Y15 lah, Y suku yang baru tu. Tapi lebih ke ini, tahu lah dia punya design tu menggoda betul lah. Suka dia punya tampilan dia depan ni, memang suka gila. InsyaAllah nanti dah lama pakai, dah bosan warna ni, nanti kita spray sendiri, kita buat sendiri. Nanti saya buat video untuk Avantis saya tahun 2018. Itu motor memang banyak berjasa untuk saya. Tapi sekarang tinggal kenangan. Ini pula pengganti dia, warna purple. Ni itu satu ni, nombor ni mungkin nak tukar lah. Ini tak nampak. Mungkin sebelah sini, yang dulu sini tepi, yang lama tepi, sini tepi atau sini lah. Kita akan buat slow-slow ini nak tukar, slow-slow ini nak tukar, untuk sedapkan mata sendiri, bukan untuk mata orang lain, untuk owner kita sendiri sebagai pemilik motor. Orang nak cakap biarlah, ini duit kita. Betul ke tak betul? Sebab dulu pernah join grup Avantis. Okey, seronok. Pernah masuk, pergi PD satu kali, join pergi PD mandi pantai. Yang kedua tu mandi air terjun, saya lupa mana tempat. Nanti saya akan buat satu video untuk itulah, untuk Avantis lama saya tu. Itu Avantis memang banyak kenangan lah. Ini harap-harap dia boleh tahan lama lah, macam yang dulu. Cuma kurang tu je lah. Sekarang Avantis baru ni, harap dia bertahan lah, dia tahan lama. Dia punya enjin, dia punya part dalam tak cerewet. Biasa kalau skuter ni dia cerewet. Kalau yang 2018 memang cakap memang tahan. 4 tahun pakai. Okey, itu sajalah. Sorry lah kalau video ni membosankan bagi korang. Okey, kita jumpa lagi next video, InsyaAllah. Assalamualaikum. Beres boh.